Saudara, ada pihak yang dilihat cuba untuk membangkitkan persepsi yang jahat terhadap Perdana Menteri kita. Dinaikkan video lama kononnya ada perempuan lain yang cuba bermesra peluk PMX kita. Ini video lama saudara, fitnah recycle. Tapi kita dah jawab dah sebelum ni. Tak apalah saudara, biar saya jawab lagi sekali siapakah gerangannya wanita yang begitu rapat dengan PMX ni. Nama dia Syarmin, anak ketiga kepada Rosmin binti Rani. Rani atau Uncle Rani adalah abang kepada PMX, dah arwah dah. Maknanya saudara, Syarmin adalah cucu saudara kepada PMX. Jadi tak ada salah mana pun rapat macam tu. Yang dok sebar ni tak tabayun dulu ke? Tak usul periksa dulu? Penat nak layan walaun ni saudara. Tapi itulah, kena jawab juga sebab mungkin ramai yang tak tahu. Saudara bayangkan banyak komen-komen yang masuk dalam video yang cuba bangkitkan persepsi jahat tu. Komen-komen yang penuh dengan kata-kata nista, hina, kutuk dengan kata-kata yang kesat. Padahal PMX tak salah pun. Jadi kalau saudara prihatin, tolong sebarkan video saya ni supaya lebih ramai yang tahu cerita yang sebenar. Saya ni saudara, walaupun nampak muda, tapi dah ada dah cucu saudara perempuan yang saya biasa peluk-peluk pun masih dia orang kecil ni. Dah besar pun mungkin rapat macam ni juga.